Bukan aku nak tuju pada sesiapa pun, tak ada kena-mengena dengan orang lain. Ini khas untuk diri aku lah sendiri. Benar sungguh, memang aku tak nafikan. Ada, kadang pun ada hari-hari yang tak dipinta nak jadi begitu. Entahlah, tak tahu kenapa jadi bingung. Bingung macam bingung. Pandang sana tak kena, pandang situ penuh debar-debar, pandang atas besar, pandang bawah kaku, bingung. Di satu sudut aku berdiri tertegat kaku, macam orang bingung teruk dah ni. Bingung. Usah no. Apa macam tak nak tengok ni. Macam mampu keluar aku nak tengok alam maya dunia ni. Teruk ni, bingung teruk. Tak boleh jadi ni. Takkan nak sepanjang hari aku nak bingung dulu ni. Aku cuba melawan, cari ikhtiar aku nak melawannya. Akhirnya aku tak kecundang, kerana tiba-tiba terlintas di minda doa kembalikan ketenangan hati aku. Cuba mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardu baqduika wa ta'la'u bi'atuika. Ya Allah, aku menahan, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang, kepadamu yang reda dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Berulang-ulang ku baca doa ni. Akhirnya sikit dia mula kembali lah ketenangan pada diriku. Mulalah lapang semula fikiranku. Dan akhirnya okey dah, aku boleh buat macam biasa.